Hai guys, kembali lagi ke Rekaman Filem. Untuk hari ini aku akan review sebuah filem terbaru daripada Damien McCarthy yang pernah mengarahkan filem Oddity dan juga Caveat, iaitu filem Hokum. Terima kasih kepada Antena Entertainment sebab menjemput aku untuk menonton filem ni di premiernya semalam. Hokum ni mengisahkan tentang seorang penulis lakonan Adam Scott pergi ke tempat terpencil nak tabur abu mak ayah dia, tapi tempat dia menginap tu rupanya ada rasa yang lain, gelap. Makin lama duduk kat situ, makin banyak benda pelik jadi. Gangguan unsur mistik sampai dia sendiri dah tak boleh nak bezakan mana satu realiti dan mana satu halusinasi. Sebelum ni aku pernah tengok Caveat dan juga Oddity dan aku memang enjoy gila filem yang diarahkan oleh Damien ni. Tapi untuk Hokum, aku rasa ini adalah filem seram yang sejauh ini yang terbaik yang pernah dihasilkan oleh beliau. Secara keseluruhan, aku rasa cerita Hokum ni adalah filem seram yang aku rasa heavy and slow burn dan ada vibe psikologi yang aku rasa bukan straightforward. Tapi Damien ni bijak untuk build tension secara slow dan makin lama jadi makin intense, makin sempit, makin tak selesa, membuat kita rasa seram tu melekat. Visual dia memang gelap, setting dia terpencil kat dalam sebuah rumah yang sunyi gila, ditambah pula dengan elemen folk horror yang aku rasa sangat menarik, dan halusinasi yang dicipta membuatkan penonton jadi blur sikit, tak tahu mana realiti, mana satu ilusi mengikut POV dia. Bukan sekadar jumpscare kosong yang letak secara tiba-tiba dan bunyi-bunyi yang sangat kuat lah. So untuk lakonan Adam Scott pula boleh dipuji sebab dia memang berjaya watak dia yang memang complicated, emosi tak stabil, kadang-kadang ego, kadang-kadang dia rasa macam okay, yang buat kita geram dengan dia. Dalam masa yang sama kita nak tahu apa jadi kat dia. Chemistry dia dengan environment yang ada kat dalam cerita ni pun sangat kuat, seolah-olah tempat tu sendiri hidup menjadikan watak ketiga dalam filem ni. Walaupun ada kelemahan tu, aku rasa majoriti tetap saja akan tonton Hokum ni dan akan menjadikan Hokum ni adalah experience horror yang paling berani, artistik dan juga lain daripada yang biasa. Senang cerita, kalau kau suka cerita horror yang slow burn, pelik, berat dan buat kau fikir rasa macam lepas habis tu memang masuk ke dalam kepala, boleh tonton cerita Hokum ni. Tapi kalau nak cerita simple, jelas dan terus bagi jawapan yang straightforward, mungkin kau akan rasa penat sikit nak layan filem ni. So jangan lupa saksikan Hokum di program tayang mulai hari ni. Aku bagi 8.5/10 untuk filem Hokum.